Yang hantar cerita ni lah. Kalau tak silap aku, tok aku ni dia ada pendamping kelibat macam susuk nenek-nenek. Itu yang aku nampak masa kecil dulu. Tapi masa aku nampak masa kecil dulu tak berapa jelas. Yang aku nampak waktu dia nazak ni memang jelas gilanya. Ada satu masa hari tu, masa tu tok aku ni tengah nazak. Jadi saudara mara kami banyaklah yang balik rumah tok aku ni. So bila dah balik rumah tok aku ni, memang bermalam dah 2-3 hari kan. Sebab tok aku dah nazak time tu. Boleh dikatakan last kali kena buka Zim lah tok aku ni. Jadi bila dah balik ramai dekat rumah tok aku ni, macam aku dengan saudara mara lelaki aku, kiranya yang sebaya lah, dalam umur 20-an macam tu, kami ni ambil senetim untuk tidur dekat ruang tamu. Kiranya kalau kami tidur kat ruang tamu, kami boleh nampak bilik tu. So kononnya kami ni hero lah time tu. Kami pun tidur lah dekat ruang tamu dalam 3-4 orang saudara mara lelaki. Semuanya lebih kurang sebaya je, umur dalam 20-an. Kami pun tidur lah. Kononnya kalau tidur di ruang tamu ni, apa-apa yang jadi dekat tu, kami boleh bagi bantuan awal lah kan. Kononnya lah hero kata kan. Yang mana saudara mara perempuan ni semua tidur dalam bilik lah. Nak jadikan cerita, yang aku ingat waktu tu kami tidur tu pukul 2 pagi. Aku terjaga. Sebab apa aku terjaga? Saudara aku ni, dia tidur, dia himpit aku, dia lesak, dia himpit aku sampai ke tepi dinding. Bila tepi dinding, mana jadi tak selesa lah aku nak tidur kan. Jadi macam susah. So aku pun terbangun lah. Aku tengok, hui, demo lesak lah seorang sana, seorang sini kan. Lelas aku kat tepi dinding. Aku pun bangun kan, aku nak pergi ke tandai, nak buang hajat lah. Kemudian aku pun tengok ke bilik tok aku. Aku nampak tok aku sedang baring. Tok aku sedang baring tapi dia tak tidur aku rasa. Sebabnya aku nampak tangan dia kejap macam ni, kejap dia bunyi macam-macam lah. Dia tak tidur, dia macam ada benda tak lepas, ataupun dia macam bercakap dengan seseorang. Aku pun terus pergi ke bilik air. Aku buang hajat aku semua. Lepas buang hajat, aku singgah dekat peti air, minum air. Lepas aku singgah kat peti air, aku terus balik ke ruang tamu balik, nak tidur. Kali ni aku ambil bantal aku letak dekat betul-betul depan pintu bilik tok aku ni. Bilik tok aku ni, pintu dia terbuka sikit. Kiranya cahaya daripada dapur boleh masuk. Cahaya lampu daripada dapur boleh masuk. Boleh nampak ke dalam lah, kira ada ruang sikit. Aku ambil kat depan pintu tu, tapi tak ada depan pintu sangat. Jarak sikit lah situ. Sebab situ je yang selesa sikit. Aku pun baring kat situ. Bila aku letak kepala, masa ni lah, bila aku letak kepala, aku pusingkan kepala aku ke arah pintu bilik tok aku. Waktu ni, seluruh tubuh aku kena kunci. Tak boleh bergerak dah. Memang tak boleh gerak pun, suara pun jadi tenggelam. Dan masa